nak ucapkan pertama sekali tahniah untuk sahabat-sahabat yang telah berjaya memiliki motor baru. Kau tahu tepuk sikit. Nyorok muka dia. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Raisno Channel. Okey, sempena bulan kemerdekaan kali ini, GRTB Bikers telah menganjurkan satu ride yang istimewa dan bersejarah, iaitu Istana Raja Melewar, iaitu tempat bermulanya institusi yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Tapi sebelum sampai ke istana tu, kami singgah di Warung Busoko untuk sarapan pagi. Memandangkan trafik agak clear pagi ni dan juga cuaca yang amat cantik, so masing-masing mulalah menunjukkan skillnya. Sedikit perkongsian, video semasa kami menunggang ni telah dirakam oleh Insta360X3 dan Abari menggunakan double clamp untuk mengikat kamera ni di side mirror supaya dia tidak bergerak ke belakang walaupun pada kelajuan yang tinggi. Apa-apa pun, jom kita layan dulu morning ride. Okay, warung ni terletak jauh daripada pekan so kita kena masuk ke dalam, jauh ke dalam kampung. Okay, antara menu yang korang wajib order bila dah sampai di Warung Busoko ni ialah nasi lemak sotong, mi kari, lontong dan lain-lain lah. Ingatkan, kedai yang jauh ke dalam kampung ni orang tak tahu, tapi rupa-rupanya dah penuh dah orang. So siapa-siapa yang nak datang kedai ni, kena ingatlah kedai ni tutup hari Isnin dan Selasa. So kalau weekend tu boleh lah datang, tapi kena datang awal lah sebab nasi lemak dia memang cepat habis. Okey, selesai saja breakfast di Warung Busoko. Kami meneruskan perjalanan menuju ke Istana Raja Melewar. Okey guys, so inilah dia Istana Raja Melewar. Istana Raja Melewar yang kami datang hari ini bukanlah sekadar bangunan, tapi ia adalah satu simbol permulaan pemerintahan Negeri Sembilan. Raja Melewar ni sebenarnya berasal daripada keluarga Diraja Minangkabau yang tinggal di Pagaruyung, Sumatera. So pada abad ke-18, masyarakat Negeri Sembilan ni pada masa tu dia di bawah pengaruh Minang, dan masa tu juga mereka belum ada seorang pemerintah tertinggi untuk menyatukan semua puak. Okey, terdapat 4 undang utama, iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johor dan Jelebu. Keempat-empat undang ni telah bersetuju untuk menghantar wakil ke Pagaruyung untuk memohon seorang raja bagi memerintah Negeri Sembilan. Dan permohonan itu telah diterima, dan Raja Melewar yang pada masa itu bergelar Yang di-Pertuan Pagaruyung telah dipilih untuk ke Tanah Melayu. So Raja Melewar ni dia berlayar daripada Sumatera tu, dia mendarat di Kuala Linggi dan bergerak masuk ke pedalaman Negeri Sembilan. Okey, kedatangan Raja Melewar ni ke Tanah Melayu ni bukanlah sekadar pertabalan raja baru, tapi ianya adalah satu simbol penyatuan seluruh luak di bawah satu pemerintahan. Dan ini adalah lakaran wajah Raja Melewar zaman dahulu. Dan dengan pertabalan Raja Melewar sebagai Yang di-Pertuan Besar pertama di Negeri Sembilan, maka secara rasminya hubungan antara Minangkabau dan Negeri Sembilan telah disahkan, sekaligus mengukuhkan amalan adat pepatih sebagai asas pemerintahan, adat dan kehidupan masyarakat sehinggalah hari ini.
Okey, nampaknya aktiviti ride bersama GRTB Bikers ke tempat bersejarah kali ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Diharapkan perkongsian kali ini sedikit sebanyak dapatlah membantu kita mengenali asal-usul dan perjalanan adat pepatih yang menjadi identiti Negeri Sembilan. Terima kasih juga kepada semua yang follow perjalanan GRTB pada hari ini. Jaga diri, jaga disiplin atas jalan dan teruskan semangat persaudaraan. Kita jumpa lagi di ride seterusnya. Bye-bye.